Kan itu kan Ustaz dah cakap kan pasal korban. Jadi confuse lah, dalam negara ke ataupun luar negara yang paling afdal lah untuk kita buat korban sekarang. Nanti main sini. Yang ke mana tu, Mai? Okey, bab ni kita jangan gaduh-gaduh. Afdal di mana-mana pun afdal selagi mana tempat tu memerlukan daging dan juga makanan. Semua orang memerlukan. Tapi kalau ada yang lebih memerlukan, itu lebih afdal. Di Malaysia ke, di luar negara ke, semuanya afdal. Setiap daripada kita mengetahui di mana lokasi dan juga tempat yang memerlukan. Jadi, korban kita itu berdasarkan niat kita nak bagi kepada orang yang memerlukan. Di situlah afdalnya terletak kepada ibadah korban yang kita nak lakukan. Bila kita buat korban ni, yang paling mustahak sekali ialah kita punya ibadah korban, iaitu daging yang kita buat sembelihan dan agihan ini perlu disampaikan fakir dan juga miskin. Jelas tak? Jelas dan faham bos.